Okey, bertemu dengan Abang Syaril lagi. Okey, salah satu tarikan di Teluk Intan ni adalah menara condong. Koma bukannya reti sebab sibuk main game. Jadi nak maklumkan di sini. Menara condong ni adalah satu tarikan dunia juga, sebab dalam dunia ni tak silap Abang Syaril ada dua je. Satu dekat Itali tu, satu dekat Teluk Intan. Nampak hebatnya Teluk Intan. Ini juga nak ngaburkan sini. Abang Syaril nak ngaburkan. Walaupun ini bangunan lama, tapi dikekalkan sebab ada mutu dia. Begitu juga emas. Emas lama, emas rosak, emas bengkok, emas herut, emas genjong. Jangan disangka emas tu tak ada nilai. Dia tetap berharga. Hai, bersama dengan Abang Syaril. Abang Syaril bersama dengan Kudani Jewels. Kudani Jewels adalah merupakan pembeli emas dan juga surat pajak nombor 1 di Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Teluk Intan, Setiawan, Manjung hingga ke Sabak Bernam lah, jika ada emas nak jual, cari Kudani Jewels. Juga kami beli segala jenis emas, emas silver, platinum, gold bar, semua kami beli dengan harga tinggi. Jika ada surat pajak juga, sama ada di pajak Aranu, pajak konvensional ataupun pajak kedai Cina, tak ada masalah. Kami bantu anda untuk tebus. Kita pergi sama-sama ke kedai pajak tu, tebus barang dan barang tu jual kepada kami lah. Harga tinggi kami bayar depan-depan. Urusannya sah, telus dan juga patuh undang-undang. Jadi, jangan lengah lagi. Call nombor tertera di video ini. Sambil-sambil itu, like, share, follow lah Kudani Jewels punya social media. Alright, jaga diri, perhiasi peribadi. Moh kita ke Teluk Intan, koma. Assalamualaikum.